Jadi cukup anda cari muka dengan Allah, tak perlu dengan makhluk. Boleh faham ni? Cari muka dengan siapa? Allah langsung. Nah, tak payah cari dengan makhluknya. Untuk mendapatkan seorang perempuan, Apa pula perempuan pula ni? Janda. Janda mana pula ni? Baik-baik untuk dapatkan perempuan. Lain dah ni. Kita dapatkan nampak dia tu. Kali kan bagus kan. Kawin tujuh, kalau nampak luas dia. Luas kan. Perempuan itu enggak Ustaz. Ini gimana Ustaz? Apa belakang kan? Pura-pura. Ya. Kerana makanya awal-awal sebelum kahwin semuanya indah. Ya, semuanya bagus. Kan? Awal-awal ni ataupun awal-awal pernikahannya pun sama juga. Awal-awal pernikahan kita lah, awal-awal baru sebulan, seminggu pernikahan, semuanya baik-baik, betul? Betul. Maaf, kentut pun wangi. Kentut isteri pun wangi sekali, betul? Betul. Awal-awal kita nikah, tapi lama-lama kita dah kenal isteri kita tu siapa, baru muncul perangai dia yang aslinya. Apakah itu termasuk munafik? Tidak. Makanya Islam itu mengatakan pernikahan itu saling melengkapi satu sama lain. Apapun kekurangan dia kita terima, dan kelebihan kita tutup dengan kelebihan kita tadi. Kekurangan dia sama juga. Kita ada kekurangan, dia ditutup dengan kelebihan istri. Saling melengkapi. Tidak disebut sebagai munafik. Lainlah kalau bapak nak cari yang lain kan. Contoh janda nanya, dah kahwin, tapi kata bapak dah kahwin belum? Belum lagi, saya single lagi ni. Itu baru munafik. Boleh faham ni? Nah,